Kalau bulan November kena musibah, Disember kena tak layak lah. 3 bulan. Maksudnya kalau kena apabila diisiarkan MTR pada bulan November, kata kena musibah, dia layak mendapat bantuan BWS RM1,000. Dan lepas tu tak kena bencana, tiba-tiba pada bulan Mac nanti ada bencana. Mereka juga layak lah untuk mendapat. Pihak NANMA pun daripada segi amaran bencana, pihak agensi tindak balas iaitu pihak MAX telah mengeluarkan hari itu, ni bawa amaran awal lah, maksudnya jangkaan ramalan pada 6 November, tetapi dia akan ongoing lah. Cuma sebagaimana yang kita sedia maklum, pihak Thailand ada mengeluarkan amaran pada kemarin lah. So sekarang ni daripada segi bagi saya, daripada segi agensi tindak balas di peringkat Malaysia, NANMA juga agensi tindak balas, semuanya telah pun bersedia. Dan daripada segi mesyuarat pengurusan pun boleh dikatakan semua negeri telah mengadakan mesyuarat persediaan. Dan daripada segi peruntukan bagi operasi pengurusan bencana pun, pihak NANMA pun juga telah menyalurkan kepada semua negeri dan juga agensi tindak balas di peringkat negeri lah, telah pun disalurkan.